Tapi kebenaran tu tak jelas pada kita. Apapun biarlah dia siapa sekalipun, tapi yang jadi kepelikan pada kita, sebelum ini hampir setiap pos yang dilantik oleh Vatikan akan menziarahi masjid ini dan minta untuk tengok kepala tu. Tak rasa pelik? Pop datang, nak tengok Husin ke, agak-agak nak tengok siapa? Kalau atas dasar dia pop lah, yang berteraskan agama Kristian, sanggup datang masuk dalam masjid ni, akan pi bawah kubah nak tengok kepala tu. Agak-agak demi Husin atau demi John the Baptist. Sekarang nampak pada kita seolah-olah waktu mereka berdua hidup dulu, siapa yang memperkenalkan Nabi Isa kepada Bani Israel? Nabi Yahya lah kan? Inilah pengganti. Kalau aku dah meninggal, kalau aku dah wafat, inilah yang orang akan memimpin kamu Bani Israel, Isa alaihissalam. Dia yang memperkenalkan Nabi Isa seolah-olah benda ini akan kembali berulang bila dia turun melalui menara putih tadi. Kalaulah benar dia kepala yang sama, individu yang sama juga, seolah-olah memberi pengesahan yang turun ini benar-benar Nabi Isa yang sebenar.